Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JBT sah akan turun beraksi menentang kelab Sepanyol Levante. Perlawanan persahabatan antarabangsa ini diumumkan oleh pihak pengurusan JBT di media sosial dengan Levante yang baru sahaja muncul juara Division 2 Sepanyol bakal menjadi lawan mereka. JBT akan bertemu Levante dari La Liga dalam kem pramusim di Sepanyol, umum juara Liga Super 11 kali itu. Malah beberapa perlawanan lagi sudah diatur oleh JET dan akan diumumkan dari semasa ke semasa di sepanjang kem pramusim skuad Harimau Selatan ini dari 3 hingga 22 Julai nanti. Levante merupakan pasukan juara Liga Division 2 Sepanyol musim lalu yang menyaksikan skuad kendalian Julian Calero akan kembali beraksi di pentas La Liga pada musim hadapan. Malah, aksi ini juga bakal menjadi ujian awal buat pengendali baharu JET, Xisco Munoz, yang baru dilantik 2 minggu lalu bagi menggantikan tempat ditinggalkan jurulatih sebelum ini, Hector Bidoglia.